Please lah korang nak cancel upcoming trip korang sebab ni. Please don't. Sabar sekejap. I bukan cakap kena ignore je semua situasi ni. Jangan panik dulu. Consider dulu 4 point ni. Kalau korang dah consider ke 4 ni, barulah korang boleh cancel trip korang dengan aman. First, korang tengok dulu lokasi yang korang nak pergi. Yang paling impacted dekat Middle East, or dekat US or dekat Iran lah kan. Kalau korang pergi negara yang tak terlibat, contoh Jepun, Korea, korang jangan cancel trip korang dulu. Second, kita tengok travel advisory. Kalau Malaysia tak tutup lagi airspace, Malaysia tak keluarkan warning yang mengatakan kita tak boleh keluar negara, InsyaAllah semuanya masih aman. Third, korang kena tengok flight korang tu dia lalu tak kawasan konflik tu. Contohnya korang nak ke Europe tapi transit ke Dubai, itu bahaya. Sebab flight akan cancel tak kalau dia lalu kawasan yang bergolak ni. Kalau flight korang tak cancel lagi sehingga hari ni, that's a good sign. Lastly, cuba kira berapa banyak dah korang spend untuk book hotel, untuk book flight. Korang nak cakap pasal uncertainty kan? Sebelum ni pun uncertain. Sebelum ni pun kita tak tahu lagi 2-3 hari dekat tempat yang kita pergi tu ada bencana ke apa kan. Tapi kalau korang takut sangat kan, korang proceed je plan korang, but make sure korang ada insurance, emergency plan or flexible itinerary. InsyaAllah semuanya selamat. Cuba korang share korang nak jalan pergi mana. Harap semuanya tak ada apa-apa and flight tak cancel.